Okey sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Okey sahabat, okey pagi ni diharap sahabat-sahabat semua sihat walafiat, di samping-samping keluarga tercinta. Di mana yang sakit-sakit tu semoga Allah memberi kesembuhan kepada sahabat-sahabat semua. Okey, tadi saya keluar dari rumah pagi tadi, saya tengok ada tapak kaki kucing yang depan tu, depan kaki tu ada kaki kucing. Jadi saya basuhlah sikit sebab terlampau kotor sangat kan, saya basuh cuci-cuci lah. Sebabnya kucing pun dia biarlah kan, dia haiwan, dia tak tahu apa. Jadi dia lepas hujan semalam, hujan dia naik atas tu bermakna kotor. Sapi tu dia naik, dia jalan-jalan tu dia sampai kotor dia punya tapak kaki ya. Okey, tapi tak apalah, abaikanlah kan. Jadi kita cuci-cuci dia punya tu. Okey sahabat, okey pada hari ni sahabat, tengah hari tadi, tengah hari untuk hari ini, kita akan plan untuk pergi ke bukit lah. Kalau kat sini dia panggil bukit lah sahabat. Hutan rimba sini, bahasa sini dia panggil bukit. Tapi kalau di tempat tuan-tuan tak tahulah panggil apa kan. Tapi kawasan sini kalau hutan rimba yang tebal tu dia panggil bukit. Okey. Tapi rasanya tempat tuan-tuan pun lebih kurang sama kan. Okey. Okey, tak apa dah. Kalau tak sama, tuan-tuan tu komen lah dekat bawah tu. Nanti kita dapat tahu, kita dapat kongsi pendapat masing-masing. Okey. Okey sahabat mungkin dalam hari ni, mungkin dalam tengah hari sikit lah kita akan pergi bukit, pergi bersantai macam yang video-video yang sebelum ni. Kita pergi santai je, pergi relax, tenang-tenangkan fikiran. Tapi memang itulah aktiviti-aktiviti di kampung sahabat Okey. Kalau sahabat tengok sekarang ni buah rambutan pun banyak buah rambutan. Buah rambutan ni banyak sahabat Okey. Sahabat, okey bye. Okey, kita jumpa lagi selepas ni sahabat Sahabat, pagi ni kita sebelum pergi ke bukit kita bubuh dulu baja. Letak baja tahi ayam. Tu. Letak baja tahi ayam untuk kita tanam pokok nanti Selepas dalam 2 minggu baru kita tanam Dan ni kita proses gaul baja tahi ayam di tanah ni. Yang tu sudah gaul sudah gaul. Yang ni belum lagi baru kita letak. Okey. Semoga tanah kita subur. Letak baja ni adalah semoga tanah kita subur. Nanti kita bila kita nanam nanti taklah gunakan baja yang terlalu banyak Okey. Inilah batas hasil yang kita gaul tahi ayam tadi. Tanah kita sudah buat batas, sudah siap batas kita buat dia lebih kurang ada 5 batas Okey. Dah siap batasnya. Ini lepas tanah yang kita gaul Okey, inilah hasilnya. Lepas tu lepas ni kita akan tutup dengan plastik hitam supaya tanah tu dia tak, bila hujan takkan keluar, dan supaya rumput-rumput yang takkan tumbuh Okey, kita tengok seruan selepas ini apa yang berlaku. Lepas ni adalah kita akan letak plastik hitam di atas batas ni supaya tanah-tanah tu dia tak, bila hujan dia tak keluar, supaya kalau hujan nanti dia cepat naik dia punya rumput pokok-pokok dia akan tumbuh dengan subur sebab kita letak baja. Jadi kita, lepas ni kita akan tutup dengan plastik hitam supaya dia tanah lebih subur lagi lah kan, tak ada pergi mana-mana kena hujan. Okey, inilah proses-proses kita letak plastik
kita letak plastik untuk tudung tanah. Tadi pagi saya dah pergi anda ambil pokok ni tapi saya tak ada rakam video, buat video. Tadi pagi saya tak sempat nak rakam video. Jadi saya ambil, saya tanam dalam pasu untuk tak tahulah pokok apa panggil ni. Ada orang panggil pokok paku, aji ke apa, tapi tak pastilah pokok apa. Tapi memang mau tanam untuk buat pokok bunga lah, pada cantik. Kita tanam dalam pasu. Assalamualaikum hai semua. Okey, pagi ni macam biasalah kan. Anda semua sihat, diberi kesihatan yang baik. Okey. Semalam ikut tu semalam ingat nak pergi bukit semalam kan, tapi tak jadi sebab hujan kan semalam. Pergi bukit, lepas tu tak jadi, lepas tu kebetulan pula semalam meja yang saya order tu sampai pukul 2 pagi. 2 pagi dia call. Jadi sampai meja yang beli semalam tu, saya beli 2. Saya letak kat depan rumah ni. Inilah meja. Letak kat depan rumah. Supaya nak boleh, kalau ada siapa-siapa pemain, bolehlah lepak-lepak depan rumah kan. Kat sini. Okey. Boleh kena semalam tak sempat nak pergi bukit kan. Jadi saya semalam siapkan yang kebun mini kebun mini yang depan rumah semalam tu, sebab untuk bolehlah kita nak buat kebun mini sikit, tanam-tanam sayur, sawi ke, buah-buah apa ke yang boleh makan kan. Ikutlah mood kita nak tanam apa. Sayur sawi ke, kangkung ke kan. Jadi saya buatlah kebun tu sikit, buat kecil-kecilan depan rumah supaya bila setiap hari ada je aktiviti. Jadi semalam saya tak sempat nak rakam lah video yang saya buat kebun mini yang untuk sesi petang tu, sebab semalam tengah-tengah buat tu tengah hujan, tapi dalam hujan pun saya siapkan jugalah kan. Okey, ni adalah kebun mini kita lah. Kita tutup dengan jaring, bukan untuk apa, untuk mengelakkan daripada lembu sebab sini lembu banyak. Okey, untuk mengelakkan daripada lembu dengan kambing, untuk kacau dia tanah dah, tutup jaring sikit sebab rumah pun belum ada siap lagi pagar kan. Jadi inilah kebun mini kita. Malam kita letak jaring keliling ni. Kita tarik ni jaring, tapi tak sempat lah. Okay, lepas tu tanah yang kita gaul dengan teh ayam tu, kita dah tutup dengan plastik bag inilah kebun mini dia. Okay. Dan inilah suasana kampung di pagi hari nampak suasana kampung di pagi hari. Okay. Inilah suasana kampung Dan itulah saya letak dekat depan tu, kursi batu tu, supaya kalau main-main tu kita boleh lepak kat depan tu. Bolehlah lepak-lepak kan, minum kopi Kalau kampung ni biasalah dia petang-petang ni dia suka lepak-lepak depan rumah, minum kopi kan, orang-orang sembang macam ni lah. Okey. Okeylah teman-teman. Jadi setakat inilah video kita hari ini. Yang untuk plannya sebenarnya nak pergi bukit semalam sebab hujan, jadi tak jadi. Kita siapkan kebun mini kita yang kat belakang tu. Okey, apa-apa pun semoga tuan-tuan sihat, baik, diberi kesihatan yang baik. Semoganya jangan lupa like, komen, subscribe dan share video saya. Semoga saya lebih semangat lagi membuat konten yang akan datang. Terima kasih, semoga jumpa lagi. Assalamualaikum.